Kita nak wax kening. Ada keluar air ke tak? Saya kena tampal je ke kat dahi saya ni. Saya tak keluar air. Saya tak pernah cakap pun saya keluar air. So jangan tanya soalan-soalan macam tu. Penat lah nak jawab banyak kali. Tak tahu office je keluar air. Tak tahu office je keluar air. Selagi saya tak cakap apa-apa, tak ada lah tu. Kalau saya keluar air, saya akan beritahu. Saya akan keluar air. Main-main. Lagi. Janganlah marah. Macam mana tak marah kalau tanya banyak soalan? Orang tanya, orang pun rimas juga bila nak kahwin. Tak rimas. Orang tanya macam tu. Akak puasa ke? Tak. Nanti okey ke? Lama tak nampak kat kontra Alif pas semua dia peminat kelulusan. Okey je. Fatin, aduh. Fatin bila masuk kontra habis, insyaAllah. Nanti saya masuk lah guys. Tema makeup apa hari ni? Tak ada tema makeup. Kita makeup je. Kita makeup je. Kita makeup je guys. Akak muka makin glowing ya ke? Abang tu dah masa tu tak ada. Saya kat luar. Ada kerja. Kerjanya saya tak boleh nak join lah. Apa tu? Sebelum masa tu. Kalau tak saya dah jadi dah hantu wewe gombel. Macam nak tanya pernah hilang dalam hutan tak? Tak pernah. Cantiknya. Eyebrow boleh apa? Kening Betty Beauty. Betty Beauty. Boleh lah. Okay. Macam mana nak pergi berbuka sayang? Cakap babe, tak pandai. Awal berbuka. Nak pergi rumah orang berbuka, ingat dekat ke jauh sayang? Kita nak cakap lah kita nak pergi rumah dia. Rumah dia berbuka kan. Kita kira nak tolong dia masak-masak. Alah, sakit. Yelah kot. Bila nak tengok Ratu Raya kita ni. Tengok saya. Oi, ada apa ni? Aceh. Macam cakap Vietnam? Kenapa nak saya cakap Vietnam ni? Abang je nama apa? SFR Color.
Kita tukar lagu dah guys. Kita tukar lagu. Lagu-lagu yang ni siapa yang tengok tanah kubur semua ni? Ya ke? Music ni. Ni. Lagu ni lah kan. iPhone 16 has a durable design and ceramic shield because the average person drops their phone 280 times a year. Sekejap guys. Make that 209. Lukis kena ni kena fokus. iPhone 16e, latest iPhone, greatest price. Aduh, kena buat-buat macam mana? Sini dah menangis. Macam ni ke macam ni? Weh, kanda. Macam ni dari. Kanda dari. Astagfirullahaladzim. Asyik suka part ni. Abang maafkan sayang, yang ini laluan. Saya suka part tu. Sayang boleh sayang, abang izinkan. Lupa jalan pulang. Lawan apa ni? Lawan tangan ke? Selamat Hari Raya. Semoga bahagia sentiasa. Semua. Dah lama tak nampak batinnya ke? Semoga bahagia sentiasa. Orang kaya. Selamat Hari Raya. Comel Fira. Marah kat Bella. Bahagia. Belum. Ini pakai apa? Ini pakai tadi nak tunjuk ni. Sebab tadi beg kuning. Ni pakai SFR color. Comelnya Pak Ipia. Lena dulu. Tak kenal dah. Baru apa? Apa ini? Tanya soalan baik kali ni.
RM4. Sini. Ya. Ya. Sinilah. Rindu nak cuba. Lesen tak laki saya, guys. Rindulah. Pergi mana tadi? Masa kita pergi basuh kereta sendiri ke orang basuhkan? Basuh lah. Cuba ni. Bahagia sentiasa. Sini yang. Tanya Aiman. Dia tanya kenapa tak bagi saya masuk kerja. Kenapa tak bagi saya masuk kerja? Yeay! Ayang! Cepatlah dengar dia. Aduh, nak nyanyi lagu ni. Ya. Cepat yang. Belum puasa. Aiman ni lah. Kenapa Aiman tak bagi Fatih masuk kerja? Sebab kita nak keluarkan lagu raya. Nak main game tak? Mama tak siap lagi? Tak. Orang tu tak datang lagi? Tak. Jam lah. Lagu Aiman Troye. Mak, tak siap lagi? Mama tak siap lagi lah? Orang tak datang lagi? Aiman masih. Aku dah ambil. Bawa kereta dah berjam lagi. Itulah. Melawan cakap isteri lagi. Saya dah cakap dengan dia jangan basuh sebab nak hujan ni. Tapi dia nak basuh juga. Dia bila basuh. Tak ada pun video baru. Tak ada, guys. Saya tak ada lagi ni. Mana foundation saya? Tak saya ambil foundation saya je. Nak pakai Skintific ke G2G, guys? Skintific ke G2G? Skintific ke G2G? Kalau keluar AI, cakap je lah keluar AI. Kalau tak kalau tak keluar AI, cakap tak keluar AI. Tak baik buat orang macam tu. Buat orang macam mana? Bila masa pula aku cakap aku keluar AI? Korang yang menekan-nekan aku. Dah keluar AI. Pelik lah soalan pun. Skintific ke G2G? Which one? Skintific ke G2G? So korang yang tanya soalan tu baik sangat lah. Kata kepada aku siapa je? Buku dah tak ada ni. G2G Nama mainan kat YouTube. Ya. Pakai kod apa ni? Mana aku pakai kod ni Ayang, ambil je saya punya tu. Skintific tu. Sebut. Ini. Oh, aku pakai kod warna putih ni Tak apa. Paling Nazrul, weh, betul lama tak nampak. Hang dia tak cari aku. Hang kan lupa aku dah, Nazrul. Hang mana ada lah nak ingat kawan kat Hang seorang ni. Mentang-mentang dah jadi businessman. Nazrul pendek. Astagfirullahaladzim, Ayang berpuasa ni, Ayang. Dia memang pendek pun, dia dekat tinggi lagi. Orang tak nak beli. Tapi Asal kau sihat tu, Nazrul. Hang sihat kau, aduh mak. Pendek-pendek Nazrul comel. Aku dah tak risau dengan laki aku. Laki aku ada apa-apa ke dengan Nazrul ni? Aduh. Tinggi sikit dah dia kata. Oh ya.
Alhamdulillah lah, tinggi sikit dah. Tinggi sikit tu dah bagus dah tu. Sikit pun adalah sikit walaupun sikit lah. Tu dah nampak ada misai sekarang macam mana tu? Buat treatment apa ada misai? Saya ni ada kerja kat luar. Sebab tu saya tak pergi office. Lepas tu lelaki pula tak bagi pergi. Tanam Wina. Siapa tanam? Ha? Tanam. Ni siapa nama dia ni? Siapa nama dia ni? Nazul tanam. Tanam misai. Misai. Wina. Ada kemajuan sekarang. Orang kaya. Orang kaya memang macam tu. Dia macam rasa kurang something kan kat muka kan. Kena bagi tahu netizen. Biasalah kan orang. Kenapa kena bagi tahu? Lagi saya tak nak bagi tahu. Saya macam mana saya nak bagi tahu? Ayam bagilah tahu kenapa saya tak boleh pergi kerja. Tu orang tanya tu. Nama tu lah di PS5 kagak. Sama. Bila dia bila dia nak berkepit dengan hati je, tu lah dia nak bagi kerja dia. Biasalah orang baru nak rasa bahagia kan. Kita duduk kita tak naklah pergi kerja lagi. Lepas tu pregnant ke tak? Kalau saya pregnant saya bagi tahu, okey? Kau doa lah yang terbaik untuk saya. Yang baik-baik untuk saya. Ada rezeki, adalah. Allah kena tutup. Terima kasih Pekna Ami. Netizen pun alah ikutlah dia nak bagi tahu ke tak. Itulah tu. Diorang terlalu busybody. Kan? Diorang terlalu busybody lah. Saya ni janganlah terlalu ni sangat. Terlalu abang kata nak tahu sangat pasal peribadi orang. Kita ni tak baik. Berkuasa ni. Ya, ada orang buka betik ais lah guys. Ya Allah. Ada orang tak puasa. Aiman pun tak puasa guys. Bom. Apa pom? Ingat bom ke? Ingat ni. Game basketball. Kenapa Aiman tak puasa? Mana dia puasa lah. Janji ni lebih-lebih. Semua nak tahu. Geram kita. Sakit weh belakang ni. Abang pergi mana sayang? Abang pergi mana? Tahu. Tak tahu. Saya sihat tau. Thank you Ami. InsyaAllah sihat. Makin lawa batin. Alhamdulillah. Masya Allah. Rezeki Allah bagi. Makin lawa.
Kita tekan sikit. Oh, ni macam kot dia lagi putih daripada kot saya. Itulah. Macam tak rindu Fafarina ke? Rindu lah guys. Rindu lah. Macam mana tak boleh tak rindu kat kawan-kawan saya tu. Jelaman. Habis ni? Tak ada, dia hujan lah. Waktu besok kan datang. Boleh besok? Abang tak ada ni? Tak apa. Abang ni? Abang Majid. Abang Macam ni? tu nak pergi berapa dia terbikar lagi tu. Banyak sini. Buat dia suruh tolak lagi. Ini siap? Ya guys. Tengah fokus nak pakai foundation. Rumah siapa tu? Rumah family Aiman. Abang pergi masjid yang? Ha? Abang pergi masjid. Dia fikir lagi. Pakai cushion apa? G2G? Kan bila aku dah turun dah sebab ni tunjuk bagi tahu tadi benda apa. Ayang, hari ni nak makan kek apa tu? Yang Kari Raimin tu. Kek pisang tu. Kek pisang coklat tu. Buat lah. Nak Isha buat. Aisyah buat. Tak boleh dapat Aisyah buat. Yang kat rumah kita tu kat oven tu microwave sebenarnya. Kan, itu tu Ni kenapa tak ada pemanas. Pria. Pemanas dalam pembakar lagi. Ha? Dah tak makan. Pemanas dalam pembakar lagi tu. Ini nak konten-konten nantinya ke? Buat konten buat kek. Kenapa tak makan ni? Bocah tu sini. Ush, diam. Jadi, mau kau menarik aku pakai. Kau dah sebut. Saya. Cuma kat simple-simple je guys. Aisyah ni Aisyah. Bagus ya? Apa? Baru beli ni. Apa, abang ada kerja rumah? Aduh. Abang ada kerja rumah? Abang ada bawa motor kan? Dia bawa kereta lah. Oh, dia. Kalau asal saya. Abang dia nak tak? Saya. Abang buat ni. Puasa tak puasa pula. Ya, Apa sih? Pas Syakira ni. Tak siap lagi makeup. Kita nak beli kuih raya kat mana? Kat kuih raya. Macam mama kata nak beli kuih raya? Pak Lang. Pak Lam. Oh, Pak Lang. Tapi ikut raya. Kita kata balik terus. Balik. Mama nak cakap dengan Abah ke nak berikan Abah tu? Tak ada. Dah. Eli letak dalam plastik Eli. Tak ada. Tak kena saya bawa video ni. Oh, bawa. Naik kemudian sikit. Abang kata bawa ini. Yang bawah ni. Ha. Janganlah gaduh lah. Apa gaduh apa tu? Apa yang diorang digaduh-gaduhkan ni? Tak faham lah. Kuih masak. Oh, kuih masak ni. Ih. Budak ni. Kasih apa? Kuih bemi. Gigi ni ah? Ha? Gigi bilik ni? Saya dah siap kemas kan?
Bergigi tu sekali pergi pasti tu. Ha. Bibi bawa mana Yang bilik? si bagi tu mana bawa goreng. Kita tak pinjam kan? Apa dia? Kopi ah? Ha. Yang kau bagi tu? Bukan, Dok Fi bagi. Bila dia bagi? Bagi tadi sama goreng. Ha, bapa dia tadi. Bawa je lah. Goreng kat sana kan? Kopi carbonara dia beli kat ni orang jual Ya. segera je. Ataupun kau nak balik rumah korang. Makan kali je lah kat sana. Goreng kat sana nanti. Allah. Apa aku kata nanti fungsi ke mana nanti dia kata dia nak pergi Ha? lawan dia bilang Kan nak buat headlock tu boleh tapi kawan manual kau kau dia nanti lah dia kata. manual memang dah lama tak buat. Bibi nak beli roti john ke? Nak ni je lah. Kita bawa roti john lah kan. Kau tak bawa apa? Dah ke mana? Nak pergi berbuka. Ya, bawa okey, cik. baik. Cik. Tak payah lah. Abang kata dia masak siap. Ya. Kan? Isya tak lagi. Isya. Balik nanti kita kemas sayang kan? Ha? Balik nanti kita kemas bebek lah. Bawa terus ke? Buat macam mana? Kan kita balik-balik terus kan? Nanti balik hantar Jangan mak. hantar mama terus, kita terus gerak. Apa nak turun lagi? Lagi dah kemas main je. Bila ke mana? Mana dia punya tu? Apa? Apa tu? Guru gigi apa semua dah ambil dah? Gigi dalam bilik lain, tak ambil ke? Dia bilang ambil. Tak ke saya tengah cuba untuk cepatkan. Sabar. Sabarlah korang ni. Kenapa tu? Apa masalah ni tu? Kita make simple-simple je ni. Ni mula mencabar emosi aku di puasa ni. Komen lagi sekali. Memang kena kau. Tak puasa tak puasa lah. Komen lagi sekali. Cuba komen. Tak mati kau kat sini. Jadi komen lagi tak? Ya, bersepah kat live orang. Ya, memang. Diorang ni memang dalam live aku tak nak baik ni nak maki orang. Kalau tak aku dah maki je. Puasa tak puasa? Macam orang tak ada iman. Kan aku dah marah ha? Cubalah muncul lagi sekali. Lek Tim. Tak lek. Kau nak lek benda-benda macam tu. Kena sebelah naik Naik ke kena aku? Biasa je. Dah, okey. Limit.
mana ni yang? Ya? Buka lah. Apa? Game ni. Oh ya. Sebelah sini ambil. Ni biar aku kering lah. Macam Jepun. Macam Jepun pula dah. Macam Jepun ke? I'm like Japan. Mana tadi? Oh ni, sabar jap. One more thing. Ya Allah, macam makcik. Ni ke yang nak pergi tu? Ni yang nak kalau aku tunjuk ni saya tak pergi reject ni. Ni. Belah. Waktu Malaysia. Chain tu betul. Belah tu sampai belah sampai. Kan baby tu pakai apa? Eyeshadow je. Tapi lama-lama pun cantik. Lama-lama pun cantik. Weh, apa tu? Thank you. Dia lebat ke yang? Penyai ni. Bunyi macam lebat je. Here we can see it again, and it's a really cool finish. He didn't overthink it, just made his mind up and slotted it home. Kenapa dia lawan dengan Liverpool? Nak bantai Liverpool tu. Cuba MU lawan Liverpool pula. Kalah je pun. Ya ke kalah? Yakin dek? Saya nak pergi bubuk ke rumah orang. Bubuk ke rumah Pakcik Aiman. Wah, lebat ke hujan? Tak tahulah. Tak lebat, macam lebat je. Ah, confused. Siapa kat lain? Siap. Tengok mata saya. Isya pun makeup. Isya tengah make up ke? Syah? Siap make up kan? Ya, jom cepat. Mau isi kat dalam? Tak pernah tak bunyi.
Siap. I'm done. Everybody look to the left. Make up risau. Mana nak make up make up pula? Syah. Orang sikit ada muka je, Syah. Oh, kau tu kan. Okay. Mascara berapa, Rohina? Cukup. Ni ada call. Siapa? Tak ada mama kau dia. Dia kata hujan. Aku cakap mama tak payah besok datang. Apa? Tak ni. Mak Ngah pun sampai. Tadi ada. Tadi Uri nanya kat mana si siapa. Oh, Ada lokasi rumah ke? Okay. Lebih risau ni. Kau ni cuba ni mana? Ya. Kita kena Everybody look to the left. Everybody look to the right. Tadi dia kat abah ada pergi rumah tak ada? kat sini. Lepas tu kita lipat. Ni kat belakang. Tepung. Tepung sini. Kali ni tu malas nak pakai. Kita pakai yang simple. Simple sebab kita lawa. Kita lawa macam mana? Tu tanya abah tu. Dah. Kita buat macam ni. Aduh, tak nak lah. Kita kan nak muslimah kan? Weh, lawas syuk. Siapa yang cari dulu? Why everybody so serious? Mati bilik. Di belakang. Soalan kecemburu. Okay. Cincin kahwin. Jangan lupa. Ni macam ni. Oh ya? Tak ada. Oh, Tu Eli punya. Tadi saya makan sikit tadi. Mana betau kan? Tak ni, saya tak ni. Buku bawa. Diam yang.
ambil ke apa? Mm-mm. Banyak sikit. Ni malas nak ambil lip gloss. Ambil dah bagi tu. Dia bagian belakang ni dia macam selekeh sikit sebab maklumlah kita yang sekejap, kita kena betulkan sikit kat sini. Nak macam manja. Astaghfirullahaladzim. Ha? Mak Anjam pula kau cakap. Nak pakai lip ni, yang ni. Apa dia? Ombre. Tapi okey je kan? Tak nak Ni ombre. orang ni apa? Oh, pucat. Ni nampak ni ayat. Everybody to the left. Everybody to the right. Nak. Oh, ya? Ya, dah. Sekejap saya guys. Bibir dia kecil, jadinya tak susah nak buat ombre. Bibir saya besar, jadinya kalau nak buat ombre lawa. Cerita baik alam. Ya, tengoklah laki kita. Tak boleh. Laki kita pun tebal macam mana kan. Cepatlah. Sabarlah nak kemas. Pergi guys, saya elah dulu. Bye. Ni bocah ni mati duitan guys. Yang berkahwin dengan dia. Tak tu. Sebab topi comel. Mel. Saya suka Mazhan guys. Ya Allah. Tak apa, mereka akan macam patutlah suka Aman. Apa ni? Adik ipar saya, adik Aiman. Dia suka Aman Azhan guys. Oh my god. Tolonglah. Tolong letak Aman Azhan. Ya. Jangan. Risau. Dengar bye-bye. Saya elah dulu. Cawas.